Masa tu Betul lah kena maki. orang tak panggil netizen, orang panggil surat zen. Surat sweet. Bermakna zaman tu dah ada maki-maki pun. Haters. Miltizen. Itulah zaman-zaman dulu mana ada media sosial apa semua sangat kan. Saya dapat 2 guni surat tu. Tu memang orang cakap, "Ui, hari apik seorang je 2 guni surat." Ibarat media sosial tu 10 million lah followers. Ya betul. Ibaratnya lah. Betul lah bos. Kalau sekarang ni sukatan Betul, kan. betul. Jadi bila saya buka surat tu, Adik ajak couple bos. ramai. Ram pun pernah ajak kapal. Sorry Kak Ram, saja suruh. Masa tu Betul lah kena maki. orang tak panggil netizen, orang panggil surat zen. Surat sweet. Bermakna zaman tu dah ada maki-maki pun. Haters. Miltizen. Jadi dekat situ saya macam lost lah. Oi down bos. Saya nak resign. Jadi bila saya cakap Puan Ona yang meyakinkan saya, relax, bagi masa. Jadi bila diorang cakap bagi masa tu, saya bagilah lagi beberapa bulan kan.